Jangan lupa subscribe, like, share dan komen siri animasi Robo Zeta di YouTube. Haraplah kali ni dapat jual mahal sikit. Cepatlah. Nanti orang nampak. Eleh, tak payah nak sembunyi sangatlah. Muka korang tu tiap-tiap minggu datang kedai ni. Akhirnya, lihatlah dunia. Siap juga rekaan terhebat aku. Ui, save kerja. Ding dong. Bos, kami dah pulang. Alamak bos, kita sanggup bayar bil elektrik lagi ke? Ya, nasib baik aku dah bersiap sedia dengan power bank. Kalau tidak, bergelaplah kita. Mana korang merayau tadi? Ingatkan dah lupa jalan balik. Ni dia. Kami bawakan bekalan makanan minggu ni. Tadang! Wah, banyaknya. Biar betul. Ini semua makanan dalam tin dan jajan. Mana barang yang aku pesan tadi? Makanan macam ni lah dapat tahan lama bos. Bertahun boleh simpan ni. Dah nak sampai tarikh luput. Nak simpan bertahun apanya? Alah, apa susah bos? Kita simpan je lah dalam peti sejuk. Bil elektrik pun semput nak bayar. Macam mana nak simpan dalam peti sejuk? Lain yang aku suruh beli, lain yang korang pergi beli. Tapi kan bos, sampai bila kita nak hidup merana macam ni? Yalah bos. Dah berapa bulan dah. Saya dah tak tahan lah bos. Korang jangan risau. Aku takkan biarkan keadaan kita berterusan macam ni. Aku dah ada rancangan baik punya untuk kita. Aku harap korang dapat bersabar dan percaya dengan aku. Wow, rancangan apa tu bos? Ceritalah. Sampai masanya aku akan cerita. Tak payah sibuk. Dah. Pergi masak cepat. Aku dah lapar. Baik bos. Mi segera pedisi pisang. Apa benda lah makanan budak-budak ni beli. Saya perkenalkan Bargos, raksasa yang akan menyebarkan penyakit cacar ke seluruh pelosok Zetania.
Apa kelebihan dia ni? Raksasa kali ini mempunyai kehebatan sebagai penembak tepat. Tak ada siapa penduduk pun yang akan terlepas dari sasaran Pargos. Dengan adanya kuasa hebat ni, sekejap je seluruh penduduk Zetania akan dijangkiti. Bagus Dengkul. Aku pun memang dah tak sabar nak musnahkan Zetania dan tangkap Robo Zeta. Hantar Pargos dan Jenggo sekarang. Baik, bos. Banyak pula pilihan. Nak minum air mana Aduh, beratur lama-lama tadi tak fikir siap-siap nak beli air apa. Cepatlah, orang lain pun nak membeli juga ni. Weh, apa ni? Aku nak air lain lah. Kau ambil lah air ni. Aku belanja. Sila. Jangan biarkan dia terlepas. Terlalu banyak virus penyakit berbahaya yang ada. Dapatkah saya kaji semua yang berkemungkinan muncul selepas ini? Kecemasan! Robo Zeta, berkumpul di bilik kawalan sekarang! Apa yang berlaku? Robo Zeta, saya baru mendapat maklumat. Raksasa apa ni Zeno? Raksasa kali ini lain dari yang lain. Lebih berkuasa. Nampak rupa macam pernah tengok. Macam rupa Zeno sikit lah. Robo Zeta, raksasa kali ini menyebarkan virus penyakit melalui tembakan cahaya yang mempunyai ketepatan yang tinggi. Walaupun dari jauh, tetap akan mengenai sasaran. Kamu semua perlu lebih peka dan berhati-hati dengan serangannya. Dah sampai masanya untuk kamu beraksi. Selamatkan penduduk Zetania dan tewaskan raksasa itu. Jom kawan-kawan, masa untuk kita beraksi. Robo Zeta, go! Ya! Ya! Oh yeah! Robo Zeta dibawa ke hangar kenderaan. Sedia untuk pelancaran. Zeta Speeder diaktifkan. Zeta Rema diaktifkan. Zeta Tank diaktifkan. Zeta Hover diaktifkan. Zeta Jet diaktifkan. Laluan keluar sedia. Virus berjaya dikenal pasti. Penyakit smallpox ataupun cacar disebarkan dari virus variola yang menyebabkan kulit badan menjadi melepuh bernanah. Baiklah, jangan berlengah lagi. Mesti cepat sebelum keadaan warga Zetania jadi makin teruk. Robo Zeta, tiba di lokasi. Kamilah Robo Zeta. Hadiah yang ditunggu-tunggu telah tiba. Uish, raksasa ni pun ada kuasa gelung ajaib juga. Dah tahu dah nak lawan macam mana. Selamba ni. Kita belum tahu kemampuan dia yang sebenar. Ingat, raksasa Omega semakin lama semakin hebat. Kita tak boleh ambil mudah. Baik. Sasaran telah dikunci. Siap sedia untuk menjadi intik tergodoh Robo Zeta. Robo Zeta, sekarang! Baik.
Dengan satu tembakan saja mampu jatuhkan kita semua. Nampaknya gelung ajaib tu boleh mengeluarkan tembakan berkuasa tinggi. Dan tembakannya tak boleh dielak. Kalau berterusan macam ni, Robozeta dalam bahaya. Daripada kau terus melawan dan bertambah sakit, lebih baik kau menyerah saja. Jangan harap. Robozeta, masa untuk bertindak. Kali ini lagi yau raksasa kau jangkul. Memang teruk dia orang kena lanyak. Kalau dari awal kau cipta raksasa macam ni, kan bagus. Bertuah kan bos? Ada pencipta raksasa virus hebat macam saya ni. Engkau ni pantang dipuji, terus lupa diri. Apa? Siapa yang berani serang hendak Pargos? Janggu, saya sedang cari puncanya sekarang. Angkara siapa? Tunjukkan diri kau sekarang. Kawan-kawan, korang perasan tak? Nampaknya raksasa tu perlukan masa untuk kumpul tenaga sebelum dapat guna semula gelung ajaib tu. Lepas tu kan, kalau dia tak dapat kunci sasaran, tembakan tu tak akan kena. Tepat sekali. Gunakan peluang ni untuk serang balas. Jangan biarkan dia kumpul tenaga. Baik. Cheers! Pengecut! Marilah lawan depan-depan! Ambil ni. Punca kuasa aku! Apa? Memang hiau oleh Eli. Ingat dia je boleh tembak tepat. Ini baru betul-betul buku bertemu ruas. Bersama-sama, Robozeta sedia. Ya! Ya! Dia ada! Padan muka, pedas-das kena dengan aku. Aduh, meragam lagi perut ni. Kenapalah aku pergi belasah makanan dalam tin tu? Angkara kau rupanya. Janggu. Lain betul rupa Janggu. Ini kesan cuci otak oleh Omega ke? Aku paling tak suka orang mengganggu misi aku. Peduli apa aku dengan misi kau tu? Omega naik, bos! Tak guna.
Vaksin telah sedia. Mulakan transmisi vaksin ke Zetana sekarang. Cahaya apa pula ni? Memang riau lah Zeno. Robo Zeta, sekarang! Zeta Blaster bertukar. Dual laser. Plasma point. Zeta Blaster bertukar. X Blaster. X Shot. Zeta Blaster bertukar. Buff Blaster. Hyper Beam. Betanizer. Lightning Slash. Zeta Blaster bertukar. Robo Hammer. Robo Smash. Robo Zeta bersedia untuk serangan serentak. Sedia. Zeta Beam. Oh yeah! Saya dah tahu siapa yang serang hendak Pargos. Seseorang yang memakai sul hitam. Dan rupanya seperti Robo Zeta. Mojo. Cis, si Mojo pendahaka tu yang serang raksasa aku. Jangkol, cuba besarkan raksasa. Transmisi raksasa gegasi dilancarkan sekarang. Sekarang aku akan pastikan korang lenyap dari dunia ni. Robo Zeta, cepat ke kenderaan kita. Baik. Robo Zeta, sedia. Kuasa gangguan. Robo Zeta diaktifkan. Zeta Rema bertukar. Zeta Hover bertukar. Zeta Jet bertukar. Zeta Tank bertukar. Zeta Speeder bertukar. Zeta Rema bergabung. Zeta Jet bergabung. Zeta Tank bergabung. Zeta Speeder bergabung. Roboza gabungan 100%. Bertahan Robo Zeta. Saya sedang hasilkan dos penggerak untuk melemahkan raksasa. Robo Zeta, mara! Berpinang kepala aku. Kamu semua tak apa-apa ke? Semua bertahan! Masa untuk serang balas. Baik. Hiya! Makin besar, makin kuat pula raksasa tu. Tak sangka digunakan tenaga dan momentum dari serangan Robozord untuk serang balas. Betul-betul masak kita kali ni. Kita mesti fikirkan cara untuk atasi kuasa gelung ajaib raksasa tu. Tapi macam mana? Saya ada idea. Kuasa Zeta, datanglah! Zeta Super Saber. Rasakan kuasa Robo Zeta! Jangan harap. Apa? Tak mungkin. Dos penggalak sedia. Lancarkan serangan ke atas raksasa sekarang.
Aku tak boleh kalah. Siap sedia. Sedia. Rasakan kuasa Zeta Dream. Berjaya. Oh yeah. Maafkan saya, bos. Saya pun tak sangka Pargos boleh tewas akhirnya. Teruskan buat raksasa virus yang baru. Aku nak lihat apa lagi idea yang kau ada. Django, aku ada tugas baru untuk kau. Sedia berhikmat. Cari Mojo. Tangkap dan bawa dia ke sini. Berani kau mempermainkan aku, Mojo? Kau takkan selamat. Tahniah Robozeta. Sikap saling bekerjasama dan percaya antara kamu semua telah memberi kejayaan mengalahkan Pargos. Terima kasih juga kepada Zeno yang bersusah payah menghasilkan vaksin dan dos penggalak. Memang yaulah. Saya bangga jadi sebahagian dari Robozeta. Yeah! Mana Mika? Dari tadi tak nampak. Oh, Mika keluar. Dia kata ada hal sikit tadi. Tapi rasanya macam dah lama sangat Mika keluar. Tak pasal-pasal aku juga yang kena beli barang. Tak boleh harap punya kuncu-kuncu. Haish, apa lagi aku nak jual lepas ni? Ini 2-3 hari lagi habis lah ni. Mojo? Mojo! Dah lama saya cari awak. Akhirnya jumpa juga. Awak nak apa? Mari pulang semula ke Robozeta. Kami semua perlukan awak. Saya Buat perlukan apa korang nakkan aku? Aku ni dah jadi orang jahat. Faham tak? Untuk saya, awak selamanya sebahagian dari Robozeta. Saya tak percaya yang awak sertai Omega semata-mata sebab mahukan kuasa. Saya tahu awak yang tolong kami masa menentang Pargos. Saya tolong bukan sebab saya nak diterima semula. Saya bukan lagi sebahagian dari Robozeta. Jangan cari saya lagi. Kedai aiskrim baru buka. Bos, kenapa sedih je muka? Mesti kedai tu tak nak beli barang kita. Sebab menyampah tengok asyik muka kita je datang kedai dia. Hello, mungkin dia menyampah tengok muka kau. Muka aku ni, dia suka je tengok tau. Ini bukan pasal kedai barangan terpakai tu dah. Habis tu, kenapa sedih ni? Mana stok makanan kita, bos? Alamak, aduh. Aku tertinggal lah masa perjalanan balik tadi. Apa? Saya pergi cek kejap lah, bos. Jangan-jangan ada lagi kat situ. Tak payah. Kang terserempak pula jadi kesenaya dia ikut sampai ke sini. Habis tu, kita nak makan apa ni? Aku macam nak rasa mi segera perisa pisang tu lah.